Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TVPSS SKTB. Bersama saya Nur Damia Auni dalam liputan berita terkini dari TVPSS SKTB bagi versi bulan April 2025. Saya akan melaporkan program yang berlangsung di pentas utama SK Tangga Batu. Pada hari ini bersamaan dengan 21 April 2025, hari Isnin sekitar jam 7.40 pagi, berlangsungnya perasmian Minggu Bahasa dan Nilam SKTB pagi tahun 2025. Program ini diadakan bertujuan mengasah bakat dan kreativiti murid dalam bidang bahasa bagi mencari wakil untuk pertandingan bahasa peringkat negeri, meningkatkan penguasaan dan pemahaman murid, seterusnya memberikan impak dalam pencapaian mata pelajaran bahasa Melayu dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna di dalam dan di luar bilik darjah secara bersemuka dan secara dalam talian. Antara aktiviti yang diadakan pada minggu ini ialah kuis Dewan Pelajar Jualan Buku, program Jom Baca 10 Minit, kios permainan bahasa, pertandingan tulisan cantik tahap 1, pertandingan tulisan berangkai tahap 2, ulasan buku cerita tahap 2, pertandingan bercerita tahun 3 hingga 6, kuis digital tata bahasa, pertandingan kelas istimewa PPKI, pertandingan cantum suku kata prasekolah, permainan interaktif perpustam dan jualan buku perpustam. Bukan itu sahaja, pada hari ini juga berlangsungnya Majlis Pelancaran Pemakaian Lencana Jalur Gemilang. Majlis ini dirasmikan oleh Encik Syariza bin Zahari, Guru Besar SK Tangga Batu, dengan acara simbolik pemakaian Lencana Jalur Gemilang kepada murid-murid. Pemakaian Lencana Jalur Gemilang ini adalah bertujuan memupuk sifat patriotik dan cinta pada negara terhadap murid-murid, menyemarakkan semangat kebangsaan dan menerapkan nilai-nilai murni. Sekian saja laporan daripada saya. Jangan lupa ikuti siaran TVPSS SKTB, ketik butang suka dan kongsikan siaran ini untuk tontonan umum. Berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi.